Fibroid adalah ketumbuhan di rahim yang bukan kanser. Ketumbuhan ini boleh terletak pada bahagian luar, bahagian otot rahim ataupun bahagian dinding rahim. Ketumbuhan ini biasanya mempunyai sakit pada bahagian pelvis. Ada juga yang mempunyai masalah haid seperti haid yang berpanjangan, haid yang terlalu banyak sehingga mengalami kebocoran ataupun haid 2 kali sebulan. Tetapi ada juga wanita yang tidak ada sebarang tanda walaupun ada fibroid yang sangat besar. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui sama ada anda ada fibroid ataupun tidak? Ia boleh dilakukan melalui scan daripada perut ataupun scan daripada faraj, iaitu transvaginal scan. Jadi ketumbuhan ini boleh dikenal pasti pada peringkat yang awal. Jadi anda tidak perlu menjalani pembedahan. Terdapat ubat ataupun suntikan yang boleh dilakukan untuk mengecutkan fibroid ini.